Subhanallah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Adada qur'an fil kutiba yuktaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma akhrijna min dhulumatina Allahumma iftah alaina abwaaba fadlik. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la tamna'ni bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana wa warhamhuma kama wa li jami'il muslimina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum waj'alhum daran khairan min darihim ma'al khairin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan lagi daripadanya bahasan kitab. Iaitu kita sambung. Tapi kita jangan lupa yang minggu lalu dengan yang semalam. Yang minggu lalu kita keabadian. Yang berkenaan dengan Maulid tu. Sambungan kita yang sebelum itu, kitab yang Tuhan Maha Segala. Tetapi kita bahas iaitu Maha Baik. Tetapi tak habis lagi. Tak habis lagi tu. Dan kita akan rojokkan ke sana juga. Sebab kitab yang kita nak bahas pada malam ni telah kata oleh Azazil, maka berkaitan di sini adalah kesimpulan daripada yang Maha Baik. Faham tak tu? Sebab kitab Maha Segala-galanya 5 yang kita akan bahas, dan kita bahas iaitu 1, sedang bahas lagi, iaitu yang Maha Baik belum habis. Belum habis. Kemudian pada malam ni kita ambil ibarat kepadanya kata Azazil. Tapi kata Azazil di sini iaitu kenapa permulaan Allah adalah yang Maha Baik. Di situ dulu. Situ dulu nah. Itu. Tapi kita kena sedia juga nukta sebelah tu. Kita iaitu yang Maha Baik. Sampai mana hari tu ingat tak? Kita yang Maha Baik tu. Ada luka. Sampai situ nah tu. Sampai ada luka situ. Boleh. Lepas tu sambung daripada tu lebih kurang ada laginya 1 muka surat lagi. Yang dah tulis lah tu. Yang Ammar tulis. Yang Mukminat tulis tu ada lagi. Yang tak tulis 1 muka surat. Yang Ammar dah tulis 1 muka surat. Rupanya. Boleh faham? Tak banyak sikit ya. Baik. Jadi kita sini dulu. Kita letak dulu. Kita pergi dulu, kita sambungan sikit supaya habis gambaran tersebut. Boleh. Maknanya sambung yang ada luka selepas kita yang Maha Baik. Sambung itu dulu, tulis itu dulu. Lepas tu kita baru tulis kata Azazil, yang itu kesimpulan. Boleh. Baik, sambung. Jumpa ada nota yang tulis. Yang ni yang 2 minggu lalu ni. Kita yang Maha Segalanya, maka kita bahasnya yang pertama Maha Baik. Maha Baik. Baik. Boleh sambung nah. Yang kita dah bahas tu sebelum ni perbezaan antaranya baik Allah dengan baik manusia. Ni ada tu. Manusia dia rasa baik, dia cari yang senang. Faham tak? Maka dalam keadaan begitu ia akan jadi sempit.
Sebab dia cari yang senang. Yang tak senang dia tak mau. Sebab tu hidup manusia di akhir zaman, akhir ini, dia rasa split dia dalam hidup. Faham tak? Walha dunia ni split, bukan luas pun. Tetapi kalau kita letakkan diri kita, itu split adalah luas. Seperti dalam penjara, dia akan jadi luas. Sebab tenang tu ada. Dia faham? Maka split itu adalah garisan yang kita tak perlu, tak mustahak pun kita nak langgar. Maka jadi luas. Kita tahu garisan. Yang orang tak tahu garisan, maka dia mau langgar, dia rasa split. Sebab apa? Dia cari senang, maka nak keluar daripada garisan. Boleh itu. Baik. Tu ni. Jadi istilah kepadanya, sikit lagi kita ulang sedikitnya. Lepas tu padahal perbezaan antara baik Allah tu menurut Allah Ta'ala, kebaikan yang sekala abadi. Mana sebesar mana, ataupun tanpa dasar, bukan hanya sesaat. Faham tak? Mana besar mana kalau kita buat, besar biji sawi ke, besar semut ke, besar jagung ke, biji jagung ke, besar biji kacang ke, tak kira. Maka Allah Ta'ala bukan tengok sesaat dah. Boleh faham pun dia tu? Jadi ia lihat kebaikan tu, ia lihat kebaikan kita sekala abadi. Maksudnya sebesar mana dia tengok, dia tengok. Situ dulu. Maksudnya dia tak tengok kita senang tu, dia tak tengok. Ingat tu, Allah tak tilik, Allah tak lihat kita di tempat kedudukan kita senang, dia tak lihat situ. Boleh faham? Kita cari senang, tapi hakikat Allah tak tilik senang. Itu beza tu, beza. Allah tilik di mana? Iaitu segala kebaikan yang sekala abadi, iaitu sebesar mana, ataupun tanpa dasar. Tak kira apa yang kamu buat, yang penting baik. Senang kita macam tu. Boleh faham tak tu? Lepas tu kita ni nak cari yang baik, tapi yang bebas. Kita cari yang baik, tapi yang senang, bukannya tenang. Lawan dua tu, lawan dengan Allah tu, lawan tu. Yang Allah tilik, baiklah jahat, baiklah yang tak jahat, iaitu tenang. Walaupun sempit, tapi luas. Tapi orang itu rasanya luas, faham? Rasanya senang, tetapi sempit. Tak terima koda-koda, sempit. Itu beza dia. Itu lain tu. Mana koda-kodanya, maka tercanggah dengan koda-koda. Siapa cari benda yang menyenangnya. Sebab hakikat dunia tak ada tempat yang menyenang. Boleh? Itu beza tilik kita dengan tilik Allah tu. Boleh nak? Baik. Kita cari sesuatu yang menyenang, sesuatu yang bahagia, yang mendatangkan manfaat kita. Tu ya kita, sebab kita dah tulis dah kitab tu. Lepas Allah Ta'ala tu, dia tiliknya sekala panggil sekala. Kalau kita bahas segala, mana semua, bukan sesaat. Kalau kita tulis sekala, mana sebesar mana, tanpa dasar. Buatlah kamu apa yang baik. Itulah kadang-kadang kita tak boleh hukum juga orang kafir itu masuk neraka. Jangan hukum dia. Sebab mati dia kita tak tahu. Mungkin kebaikan dia hidupnya kafir, zahir kita nampak. Tapi baik dia dengan orang Islam tu banyak dia sedekah. Tapi tak panggil sedekah lah, sebab tak dikatakan benar sebab dia kafir. Kalau orang Islam dikatakan sedekah sebab benda tu benar, sebab syahadah dia tu. Tetapi mana tahu Allah bagi dia mati tu jadi hidup dia tu sedekah. Nampak gambaran dia? Maka dia, kalau tengok tu, tak kira sebesar mana kamu buat, tapi aku tengok. Di situ boleh. Beza dia di antaranya. Baik, sambung. Itu dia. Lalu sebagai contoh rasa sakit telah terlihat buruk, akan tetapi ianya ada isyarat tubuh agar insan dunia tahu ada luka. Sambung lepas. Boleh nak? Ingat tu, kalau kita ada sakit, ingat kita ada luka. Kita ada sakit, kita ada pedis, kita ada luka. Maksudnya, kalau selama mana sebelum kita mati, hidup kita rasa tak tenang, bermakna batin masalah. Sekalipun zahir kita hidup senang, tapi mari juga rasa tak tenang tu, makna batin itu luka. Maka kita perlu sedar cari luka di mana, maka kita letak ubat di situ.
Kalau kita lukanya batin fiqh, bubat fiqh batin. Kalau kita luka tasawuf batin, bubat tasawuf batin. Kalau kita luka tauhid batin, letak ubat tauhid batin. Baik. Masuk kita. Lalu suatu yang terlihat buruk, sambung. Ini kitab yang maha baik, nah. Allah yang maha baik, Tuhan yang maha baik. Lalu suatu yang terlihat buruk, kita tengok buruk. Tengok pada kita lah, jangan nak gambaran orang lain. Dalam pandangan mata insan, dalam pandangan mata insan dunia. Lalu suatu yang terlihat buruk dalam pandangan mata insan. Sebab itu kita jangan duk tengok mata manusia ni. Maksudnya tilik orang manusia. Maksudnya manusia tengok kita, kita tengok orang, tak perlu tilik situ. Nampak tak? Baik. Ia sakit. Ia sakit. Ini kata Allah lagi nah. Faham tak ni? Sambungan menurut baik pandangan Allah tadi tu. Maknanya lalu suatu yang terlihat buruk dalam pandangan mata insan dunia, ia sakit tadi, bisa, mana boleh, bisa saja bahagian, bisa sahaja ataupun bisa saja bahagian dari kebaikan. Nampak tak tu? Itu pandangan Allah tu. Itu pandangan Allah. Ia sakit tadi bisa saja bahagian dari kebaikan yang lebih besar. Bahagian, mana bisa saja bahagian dari kebaikan yang lebih besar. Nampak tak? Luka pada Allah, maksudnya luka yang ada pada kita tadi, sakit yang ada pada kita tadi adalah baik pada mata Allah. Tapi pada mata kita tak baik. Sebab sakit ni tak boleh menyenangkan kita, susah. Kena pergi hospital, kena pergi klinik, kena cari ubat, kena makan ubat ikut waktu. Susah sebenarnya tu. Tapi Allah kata itu baik baginya. Nampak tak? Beza tak tu? Beza. Sebab itu kita tengok orang miskin, orang fakir yang hidup susah, tapi pada mata Allah ada mereka. Nampak gambaran dia tu? Boleh? Sebab itu kita letaklah buat bandingan dua, orang yang baik dengan orang tak baik, yang mana rasa lebih baik? Orang tak baik tu di segi zahir, di batin dia baik. Zahir nampak tak baik. Tapi orang hak zahir tu sihat, dalam belum tentu sihat. Ada beza dia tu. Baik. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ada sambung. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, pada mata Allah Subhanahu wa taala ni, luka, sakit, tak senang, baik pada mata Allah. Gitu. Baik. Sekalipun pada mata kita tak baik, kita rasa, sebab kita tengok dengan mata, lihat begitu. Dengan kata yang lain, katanya Allah lagi. Ini kata baik Allah ni. Dengan kata yang lain, keseimbangan dunia. Kita baca cepat-cepat. Dengan kata yang lain, keseimbangan dunia. Keseimbangan dunia. Mana? Bukan tentang menindakkan. Menindak ataupun menidak lah. Menafi. Bukan tentang menindakkan yang buruk. Itu dia. Maksudnya dengan kata yang lain, keseimbangan dunia. Nak seimbangkan dunia. Kalau nak seimbangkan dunia, kalaulah kata baik saja, seimbang tak dunia? Tak seimbang. Kalau buruk saja, seimbang tak dunia? Tak. Macam kilo lah, ada berat, ada ringan. Macam ada tinggi, ada rendah. Ada hitam, ada putih. Mau seimbang. Ada putih 50, ada hitam 50. Seimbang. Macam tu istilah dia. Tapi tengok sini, nak ibarat apa dia. Itu nampak gambaran dulu.
Dengan kata yang lain, keseimbangan dunia bukan tentang menindakkan, menafikan. Bukan tentang menafikan yang buruk. Bukan. Sebab kita hidup di atas muka bumi, menafi yang buruk, ambil yang baik. Kata apa manfaat yang buruk tu? Tak ada lah. Padahal yang buruk itu manfaat juga. Sebab itulah kita hidup ni, ada sakit, ada sihat, seimbang sebenarnya. Ini pandangan Allah, bukan pandangan kita. Kita tengok Allah, orang tu Masya Allah tak pernah sakitnya dia. Jangan. Dalam dia tu sakit. Zahir dia nampak tak sakit, tapi dalam tu macam-macam penyakit ada. Dengan dengki, dengan sakit hati, dengan tak puas hati, dengan rasa baik daripada orang yang lain. Rasa semua itu penyakit. Tapi Allah tahu. Dan dia tahu, orang lain tak tahu. Nampak gambaran dia. Tu dia. Kalau orang begitu, Allah tak lihat lah tu. Allah tak lihat. Allah ukir terus istilah. Boleh nah. Baik. Kemudian pula, melainkan menetap, melainkan bukan menetap, menempatkan, melainkan menempatkan setiap unsur, melainkan menempatkan setiap unsur buruk tadi tu. Nak dikatakan keseimbangan dunia tu. Yang kata keseimbangan dunia tadi bukan tentang menidakkan benda yang buruk tu, melainkan menempatkan setiap unsur pada keadaan. Nampak tak gambaran dia tu? Itu dia. Menempatkan, nak menempatkan. Kadang-kadang kalau kita kata satu tempat semua baik, bohong. Satu tempat itu Allah jahat saja, bohong. Maka nak seimbang, di tempat itu ada baik, ada. Siapa kata kita diri sendirinya baik, tak ada buruk, bohong. Siapa yang kata dirinya jahat, tak ada baik, bohong. Sebab itu seimbang. Allah adil, dia bagi. Tapi kita tak tilik yang baik, kita tak tilik sahaja yang buruk. Faham pun dia? Maka kita tak tilik dengan mata, maka kufur nikmat mata. Kita tak dengar apa yang orang kata tentang kita, tak ambil faham, maka kufur telinga kita. Bukan kufur kafir, bukan. Mana dosa telinga kita. Nampak rupa dia tu? Allah bagi hati tu, rasa dalam jiwa kita, kita tak rasa, kufur hati. Bukan kufur hati kafir tu, bukan. Kufur nikmat rasa hati. Boleh faham gambaran dia tu? Seimbang. Ada zahir, ada batin, ada jasad dan ada ruh. Tu rupa dia situ tu. Boleh? Kalau siapa tak rasa, maka dalam kehidupan dia, dia akan tahu kemudian daripadanya 16 hari bulan. Besok hari apa? Ahad. 16 besok. Hari ni 16 lah ni tak? Masuk 16. Orang itu akan merasa dalam keadaan 4 keadaan. Mula 16 sebab dah tempoh sebulan. 16 jam pada awal sehingganya 16 jam pada akhir. Maka dia akan rasa. Perhati tengok orang ni. Perhati kita, takut-takut kita tak terlepas dari. Maksudnya kita tak masuk ke abadian. Siapa yang tak dapat masuk ke abadian, dia akan rasa 4 tersebut. Siapa yang masuk ke abadian, maka dia tak terasa yang 4 tersebut. Umpama apa dia tak rasanya? Iaitu yang pertama, dia tak rasa seperti sentiasa lemas dalam air, dalam keadaan air. Orang rasa orang jatuh air tak pandai berenang, macam mana? Lemah. Dia rasa macam tu hidup selepas ni. Siapa yang masuk pintu kiamat tapi bukan pintu keabadian. Ingatlah. Dia rasa hidup kalau berumah tangga juga dengan keluarganya, dengan adik-beradiknya, dengan orang Islam, sesama Islam, dengan kawan, sesama kawan, dia rasa lemah seperti lemah air. Jatuh dalam air, tak pandai benar. Hidupnya
Dua, satu. Yang keduanya, dia hidupnya selepas 16 ni. Dia rasa apa dia? Rasanya hangat, rasanya panas. Orang rasa panas ni hidup dia macam mana? Allah tentu arah lah. Ada dia tu. Rasa panas. Rasa kena bahannya. Panas. Kalau rasa macam kena bakar, gila tu. Itu dia. Yang ketiga, dia rasanya seperti apa dia? Tidak ada udara dalam kehidupan dia. Macam mana kita kalau duduk bilik yang kecil tak ada kipas. Sesak nafas. Masuk dalam kereta 4 pintu, tutup semua, tak buka aircon. Itu rupanya. Yang palingnya apa dianya? Yang paling dahsyatnya yang keempat ni. Hidup dianya sepertinya tanah terhimpit. Seperti duduk dalam kubur. Faham? Seperti dalam kubur, duduknya kubur himpit ni. Dia rasanya makin kecil dunia ni. Dia rasa masa makin sikat. Dia rasa buat tu tak kena, ni tak kena. Itu yang paling dahsyat. Tempat keadaannya. Dia rasa sepit kan. Nak kejar dunia pun rasa tak sempat. Tapi dia nak ke dunia. Tapi dia kejar juga. Ini 4 perkara tersebut mula berjalan. Dia faham gambaran dia tu? Mula jalan. Berarti tengok. Kita letak kedudukan kita ada ke tak kat situ ataupun tidak ada. Boleh. Baik. Kemudian masuk kitabnya. Kemudian daripada situ ibarat kepadanya, ingat tu, buruk yang sebenarnya adalah nak menetapkan setiap unsur. Maksudnya setiap unsur ni setiap jenis kita letak gitu. Kalaulah kata macam ni, umpama kalau kita nak masak, unsur dia umpama garam, gula, bahan-bahan lah senang kita ada. Tapi keadaan kita nak masak ikan kari, keadaan kari itu bagaimana unsur dia itu. Makna katanya kita pada satu hari, katakan contoh, dulu kita tak pernah sakit tapi kita jauh dengan Allah. Tiba-tiba satu harinya sakit, keadaan buruk pada masa tu, nampak sakit tu buruknya, tapi pada mata Allah adalah baik. Sebab apa dia? Keadaan macam tu kalau kita ambil sebagai ubat. Tu Allah lihat situ. Faham maksud dia? Allah lihat situ rupa dia. Itulah seolah-olah gitu. Itu dia. Mana tepat tu keadaan bertepat. Allah letaknya sebenarnya tepat. Boleh. Kemudian menepat pada setiap unsur pada keadaan. Menepat pada setiap unsur pada keadaan. Unsur tu kita letak kepada bahan ataupun jenis. Baik. Dan apa yang terlihat sebagai penderitaan, dan apa yang terlihat sebagai penderitaan, ada kata hidup kita ni penderitaan? Ada tak? Ia sakit. Nya penderitaan. Sakitnya maknanya sakit penderita. Seorang tadi tu. Mana bisa, mana boleh. Menjadi pintu bagi kebaikan. Yang lebih besar. Nampak tak tu? Ini masih kata Allah lagi nah. Faham tak tu? Dan apa yang terlihat sebagai penderitaan, ia sakitnya penderita tadi, bisa mana boleh menjadi pintu bagi kebaikan yang lebih besar. Ini lihat Allah. Ini lihat baik Allah. Boleh faham boleh? Cepat tulis. Sekali lagi. Dan apa yang terlihat sebagai penderitaan, ia sakit, penderita, bisa mana boleh menjadi pintu bagi kebaikan yang lebih besar. Itu dia. Ni Allah lihat macam ni. Sebab tu siapa orang sakit tu Allah sayang dia sebenarnya. Ingat situ saja. Boleh faham? Baik. Itu kita tulis saja nah. Kita tulis baik.
sungguh kejahatan. Ni tengok tu, sungguh kejahatan. Sebab ingat ada awal-awal tajuk kita dulu, Maha baik tu. Kenapa Allah izinkan kejahatan? Kenapa Allah mengadakan kejahatan? Ingat tak? Benarkah kejahatan? Dalam kejahatan itu ada rahasia? Ya, ada rahasia sungguh. Sebab Allah katanya kejahatan yang aku izinkan ke atas engkau, sakit yang aku izinkan ke atas engkau adalah aku lihat engkau. Faham apa dia tu? Nak seimbangkan engkau dalam keadaan tak seimbang. Yang sebelum ni kau rasa lebih baik daripada orang lain. Apabila satu hari aku bagi engkau tak jadi baik, jadi buat maksiat, baru kau tahu kata kau terlemah. Faham tak gambarannya? Tu soalan kita dah. Sebab kita nak halang tak boleh. Baik juga benda baik, baik juga benda yang tak baik. Semua diizinkan oleh Allah. Sekalipun kita usaha dan pilih. Kalau Allah izin, izinlah. Kalau Allah tak izin, tak izinlah. Tu dia, nak seimbang. Boleh faham? Sebab itu dalam rumah kita, kalau anak kita seorang ni baik, seorang ni tak baik, seimbanglah tu. Dua orang baik, dua orang tak baik, seimbanglah tu. Nampak tak? Maka kita belajar didik anak kita yang baik, kita belajar didik anak kita yang tak baik, jadi kita dapat yang baik, kita dapat yang tak baik, muka semua tu kita belajar jadi baik. Faham tak gambar dia? Istilah begitu dah tu. Nampak? Baik. Kemudian situ. Habis. Sungguh kejahatan bukan ciptaan mutlak. Bukan ciptaan mutlak. Ataupun bukan ciptaan kosong mutlak. Ataupun bukan kejahatan yang ada pada engkau kekal. Buat macam tu. Mutlak macam ni. Buat macam ni. Buat makna mutlak dulu. Buat makna mutlak dulu. Dah tulis belum tadi? Sekali lagi. Sungguh kejahatan bukan ciptaan mutlak. Boleh? Kita tafsirkan makna mutlak sedikit supaya nampak gambarannya. Tafsir maksudnya buatlah lingkungan ke ataupun buat tepi ke bagaimana, atas diri masing-masing lah. Buat macam mana? Bukan kejahatan. Buat macam ni. Bukan kejahatan yang ada pada engkau kekal ke dalam badan engkau. Faham tak apa dia? Faham apa dia? Kekal ke dalam badan engkau ataupun ke dalam badan kamu. Badan kamu lah senang dia. Boleh? Nak tanya kita, sesungguhnya yang katanya kejahatan bukan ciptaan mutlak, maksudnya bukan aku ciptaan kemaksiatan, maksiat yang ada dalam kamu tadi bukan suruh kekal dalam badan kamu, bukan suruh kekal. Tapi kamu yang mengekalkan, aku tak suruh kekalkan. Tapi kamu mau ngekal, kekal lah. Faham tak? Itu ibarat dia macam tu. Tu soalannya. Kita apabila kita rasa Allah jahatnya, Allah dah buat jahat, patut dah buat jahat pula dah. Bukan Allah suruh mengekalkan jahat tu. Faham tak gambaran dia? Kalau kita tak ada jahat, kita tak kena jahat tu. Kalau kita tak jahat, bagaimana orang jahat datang dengan kita nak kena orang tu jahat? Bagaimana kalau kita tak nakal, kita nak kena orang tu kata nakal, maka kita tak boleh elak daripada nakal. Sebab kita tak kena nakal, maka kita akan berkawan dengan orang nakal. Kita pun nakal, dia pun nakal. Dia tak tahu nakal, kita pun tak tahu nakal. Maka hakikatnya duduk dalam nakal. Faham tak rupanya tak? Maka tu nak bagi seimbang tadi tu, ada baik, ada tak baik. Nampak nak gambaran dia? Tu dia, nampak? Tu dia. Maksudnya, ingat tu, bukan kejahatan yang ada pada engkau kekal ke dalam badan kamu tadi tu. Umpama, kalau kita buat macam ni, buat apa? Mutlak umpama kejahatan, kekal umpama kebaikan. Boleh? Buat ada makna tepi pula, supaya kita buat banyak ibarat. Mutlak makna kejahatan, kekal makna kebaikan. Hanya dah. Boleh buat hanya dah. Mutlak kejahatan, kekal kebaikan, buat tepi. Lepas tu kita belajar buat ibarat lah.
Faham tak? Maknanya kita buat ibarat mutlak kejahatan. Sesungguh kejahatan bukan cipta mutlak, bukan cipta kejahatan tu bukan. Allah bagi izin berlaku maksiat kejahatan tadi, bukan aku nak bagi kau jadi jahat jadi maksiat, dak, nak bagi kamu kena. Faham tak? Kalau kita duk belajar baik saja, kita tak belajar jahat, maksudnya kita jahil dalam bab jahat kan. Lepas tu nak kata alim macam mana, sebab bab jahat pun kita tak tahu, tak tahu putih saja, hitam tak tahu. Maka orang alim dia tahu putih dan hitam. Maka Allah Ta'ala nak bagi kita tahu dalam rumah tangga kita ada hitam dan putih. Maka ada anak yang baik, ada anak yang tak baik. Maka kita terima dan reda, hanya kita usaha dah bentuk. Tu sahaja. Nampak tak gambarannya? Tu rahasia tu. Tu kata jahat dalam tu ada rahsia. Allah nak bagi kita belajar. Kalau kita orang baik, kata orang baik padahal tak baik pun. Betul tak? Kita orang baik, tiba-tiba nak masuk sekolah orang jahat, boleh? Tak boleh juga. Orang jahat nak masuk sekolah orang baik, boleh? Kena jadi jahat dulu. Tapi ni keadaannya kita duduk dalam keluarga yang baik, tapi Allah bagi ada jahat juga. Nampak tak tu? Bagi belajar. Macam sekolah dalam rumah. Itu dia. Nampak gambarannya? Boleh nak? Allah nak bagi kita rasa. Ya, betul. Betul. Kalau rasa ibarat kepada hati, rahsia rasa baik dan jahat. Kalau tilik, baik dan jahat. Ada itu? Boleh faham? Maka suluh tu panggil tilik, selam tu panggil rasa. Maka tangkap tu panggil dua, tangkap dengan suluh, tangkap dengan selam. Maka kita berjalan, kita kata Azaziz, maka kita hilang, tak ada kita. Mana kita jalan? Kita jalan cari Allah, bila jumpa Allah, tak ada kita, maka hilang kita. Maka sendiri Allah semua yang gerak tersebut. Jadi hakikat Allah Subhanahu wa taala yang kelima, syariat, tarekat, hakikat, marifat, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kita nak apa adanya, iaitu kena kepadanya bilangan perkataan, bilangan terjemah, bukan bilangan nombor, perkataan terjemah tu ibarat atau pengertian ibarat ataupun umpama. Selepas tu pengertian. Tak, selepas pengertian arti. Tu, selepas tu tertib kesudahan arti. Pengertian tu hasil arti. Tertib itu kesudahan arti. Yang kita nak kesudahan tu, hari akhirat satu hari nanti. Maka kita kena selesai di dunia, jangan tidak selesai di akhirat. Nisbah kepada apa dia? Kita kena tanggung di dunia, maka kita jawab di akhirat. Jangan kita tak tanggung di dunia, kita nak jawab apa akhirat. Faham maksud dia? Maka kita nak jawab di akhirat, di dunia kita kena tanggung akhirat. Kalau kita nak jawab di akhirat dunia, kita tanggunglah dunia. Kalau kita nak tanggung dunia dan akhirat di akhirat, maka kita carilah dunia dan akhirat di dunia, maka kita jawab dunia dan akhirat di sana. Boleh? Tu baik dan tak baik semua tu ada. Habis. Tapi yang jahat tadi itu, ingat, Allah bukan nak kekalkan. Kenapanya? Sebab Allah Maha Ghafur, Ghafar. Ia Maha mengampun. Dia tak kekal. Yang Allah nak bagi kita kekal tu adalah baik tu, syurga tu. Tapi kita nak ataupun tidak, dua pilihan saja, syurga dan neraka. Sebab itu katanya dunia ada di syurga dan di neraka. Di dunia tersebut tu. Maka di akhirat ada syurga, ada neraka. Mana sembang? Nak hak mana? Pilih. Itu saja. Maka orang yang naknya dunia, dia cari kesenangan, benda yang menyenang, benda yang bahagiakan dia, benda yang manfaatkan dia di atas muka bumi, bukan di akhirat. Maka salah jalan. Allah tak tilik hak tu. Boleh gambaran dia? Maka Allah tilik yang mananya? Iaitu sakit tu, supaya kamu sedar kata kamu ada luka tu. Belum hilang lagi luka, kamu cari ubat cepat-cepat, letak sebelum kamu mati. Maksudnya sebelum kamu tak boleh rasa lagi dah. Faham maksudnya? Maksudnya apa? Sebelum kamu tak boleh rasa lagi dah syurga. Kalau kamu mati dalam kekufuran, neraka seterusnya, syurga tak akan rasanya. Boleh gambarannya tu? Tu kunci dia. Cakap banyak tak habis. Habis nah. Baik. Akan tetapi ianya, ia kejahatan tu,
Yang kata sungguh kejahatan bukan ciptaan mutlak tadi tu. Akan tetapi ia kejahatan. Akan tetapi ia kejahatan tadi kekosongan kebaikan. Faham? Kekosongan kebaikan. Faham kekosongan kebaikan? Kekosongan kebaikan maksudnya hitam tadi sebenarnya tak ada apa pun. Allah suruh belajar ya. Sebenarnya benda tu kosong. Buangkan hitam, letak kebaikan. Itu maksud dia. Faham tak rumah dia? Kita usaha baik, jadi jahat juga. Terima. Koda-koda. Tapi kita tak mau jahat tadi, kita usaha baik. Kosong ya benda tu. Kita reda, maka menjadi baik. Kita reda. Kalau kita tak reda, maka jadi hitam. Nampak tak gambaran dia tu? Sebab yang jahat tadi itu sebenarnya akan tetapi ia kejahatan tadi kekosongan, kosong kebaikan. Kosongnya untuk kita isi baik. Faham tak? Nak tanya, kalaulah kosong tak ada, kita nak isi kat mana? Bawa bekas nak pergi isi air, tapi dalam bekas dah ada air penuh. Tak ada. Nampak gambaran ni, ibarat dia tu? Boleh? Tu hakikat dia. Hakikat dia. Halus sikit. Dan kejahatan, ni kata Allah lagi nah. Dan kejahatan itu bukan keberadaan. Dan kejahatan itu bukan keberadaan yang berdiri sendiri. Dan kejahatan itu bukan keberadaan. Itu dia. Yang berdiri sendiri. Maksudnya bukan yang berada dengan diri sendiri. Kejahatan tu. Faham tak? Kejahatan tu bukan benda yang ada dengan diri sendiri. Sebab kita lahir tu putih. Ada jahat tak? Tak ada. Yang kita jadi jahat, mungkin kedua ibu bapa kita celukkan, Allah izinkan. Ingat, walaupun ibu ayah kita celukkan kita jadi hitam, ingat Allah izinnya. Anggap saja mak ayah kita bukan nak celuk kita jadi hitam, tapi Allah izinkan. Anggap macam tu. Kalau dah anggap kata mak ayah kita buat kita jadi hitam, kenapa jahat dengan mak ayah? Tak boleh, biadabnya tu. Faham? Semua Allah izinkan benda tu. Nampak tak tu? Nampak sangat mak ayah baik ni. Baik. Tapi mak ayah diri sendiri tahu lah. Maksudnya, dan kejahatan itu bukan keberadaan yang berdiri sendiri. Maksudnya kejahatan tadi bukan ada dengan diri sendiri, tetapi kita tu yang bina. Bina dengan apa? Bina dengan ni. Zaman roh tak ada kejahatan, tidak keberadaan kejahatan, tapi ada tu bila? Apabila ada akal. Faham apa dia? Apabila ada akal, asalnya ada ke tak ada? Tak ada, maka kosong. Isilah yang baik. Tu dia. Yang tu kata kejahatan, apa kekosongan, kebaikan. Faham tak apa dia tu? Lepas kita ada isi yang tak baik, rugilah. Maka kita perlu isi yang baik. Faham? Asalnya kosong ke? Asal kita datang tak ada apa-apa. Lepas tu kita nak isi apa? Atas kita lah apa yang kita nak isi. Baik nah. Situ. Ianya ia kejahatan. Sama lagi. Ianya ia kejahatan lebih mirip. Apa mirip sini? Serupa. Lebih mirip atau serupa ketiadaan. Buatnya. Itu dia. Boleh. Ia kejahatan tadi lebih mirip dan lebih serupa atau serupa ketiadaan. Kejahatan tadi macam tak ada. Faham tak? Asalnya tak ada kan? Maka ada dengan sebab kita yang bina dengan akal ni. Maka kosongkan isi kebaikan. Baik. Atau kekurangan kebaikan. Atau kekurangan tadi kekosongan kebaikan. Maka kita boleh isi kebaikan. Ini kekurangan kebaikan. Maksudnya ada juga kebaikan. Dan juga ada kejahatan. Di antara dua tu ingat tu. Kalau kekurangan kebaikan, mungkin juga ada kejahatan sedikit, ada kebaikan sedikit. Kalau kosong kebaikan, jahatan penuh. Itu beza di ayat tadi tu. Nampak rupa dia? Itu dia nah. Baik.
Seumpamanya. Macam ni umpama dia. Tengok nak buat umpama dia. Misal dia. Yang katanya serupa ketiadaan atau kekurangan kebaikan tadi tu, yang kata kejahatan tu bukan berada yang berdiri sendiri, maksudnya bukan kejahatan tu yang adanya dengan diri sendiri, bukan. Boleh faham apa dia? Kita tu yang binanya. Maka Allah izinkan. Boleh? Allah menjadikan. Baik. Seumpamanya apa dia? Gelap bukan ciptaan. Tulis dulu. Gelap bukan ciptaan mendiri atau berdiri sendiri. Gelap bukan ciptaan mendiri atau berdiri sendiri. Berdiri sendiri, berada sendiri. Atau berdiri sendiri, berada sendiri. Selepas tu mendiri itu panggil dengan sendiri. Maksudnya gelap bukan ciptaan mendiri, maksudnya dengan sendiri. Gelap tadi bukan ciptaan mendiri dengan sendiri atau berdiri sendiri. Gelap tadi tu. Kemudian tulis pula. Sikit lagi sambung. Akan tetapi, tulis kitab. Akan tetapi apa hak kata gelap bukan ciptaan mendiri atau berdiri sendiri tadi tu. Akan tetapi kerana ketiadaan cahaya. Nak ubah dia? Kerana ketiadaan cahaya. Dia tak ada cahaya, ya. Sebenarnya gelap tu dia bukan ada dengan sendiri. Hanya dia tak ada cahaya. Faham apa dia? Apabila tak ada cahaya, dia jadi gelap dengan automatik. Faham tak tu? Kenapa dia boleh gelap? Sebab tak ada cahaya. Apabila ada cahaya, hilang gelap. Umpamanya dengan jahat tadi, jahat tak ada pun. Apabila ada baik, hilang jahat. Tu dia. Faham apa dia? Mudah ya benda tu. Dengan mudah, faham mudah, buat belum tentu. Ya betul. Itu istilah dia tu. Ingat tu. Sebenarnya jahat tak ada. Sekalipun hidup di atas dunia kita nampak ada jahat, sebenarnya Allah tak bagi kekal pun pada kita. Tapi kita nak kekal, itu kita. Tu dia. Lepas tu tak salah Allah pula. Tak boleh. Sebab tu kita yang Azazi akan bahas. Kenapa orang tanya, kenapa. Dia jawab pandai dalam tu. Azazi dah pergi soal. Kenapa mula dengan Allah Maha Baik, kenapa tak mula dengan Allah Maha Kuasa dulu. Tu dia. Nampak gambaran dia? Boleh? Selepas tu pula, manakala boleh. Manakala begitu, habis. Wallahu a'lam. Saja buat ayat. Semula sambung. Manakala saja je. Nampak senyap je. Manakala dingin. Nak buat ayat dingin pula. Tadi gelap. Apabila gelap, tak ada cahaya. Apabila ada cahaya, hilang gelap. Itu satu. Baik. Ni umpama lagi. Manakala dingin. Apa dia dingin? Sejuk. Sejuk. Apa panahan cakap seorang ni? Manakala dingin, manakala sejuk, bukan ciptaan mendiri. Bukan ada sendiri. Dingin tu. Bukan ada sendiri sejuk tu. Bukan. Maknanya asal sejuk tak ada jugalah. Faham tak tu? Umpama hitam, asal hitam tak ada. Umpama jahat, asal jahat tak ada. Jahat ada disebabkan kita tak ada baik. Hitam ada disebabkan kita tak letak cahaya. Dingin ada disebabkan kita tak letak panas. Itu gambaran. Lupa je tu. Tulis kita dulu. Dah jawab panas dalam tu. Bagi jawapan dulu. Manakala dingin bukan ciptaan mendiri atau berdiri sendiri. Bukan dia ada sendiri. Dingin tu. Bukan. Akan tetapi yang dingin, yang sejuk tadi tu, yang kata tak ciptaan dengan diri sendiri tadi tu, akan tetapi kerana ketiadaan panas. Itu dia. Nampak? Kerana ketiadaan panas. Nampak gambaran dia? Oh, tak panas hari ni. Tak panas. Sejuk lah. Dua tu. Tak gelap lah hari ni. Oh, cerah lah. Begitu je lah. Tak ada jahat lah hari ni. Sebab baik. Itu ya dia. Mudahnya ayat dia.
Mudah-mudah hanguk panjang tapi boleh buat tak tahu. Boleh nah. Ini kitab ni bilanya? Kitab ni abang ni sudah 6-10 minit kalau nak tulis. Sudah tulis. 6 apa dia? Allah nak juga petang Jumaat. 6-10 minit petang Jumaat sudah. Tu dia. Pada apa jam dia awal 7 hari bulan. Dah habis dah kita tadi habis dah. Wallahu alam. Itu hak tulis lah, hak tulis. Hak dalam kepala tak habis lagi. Hak tu hak tulis. Hak tulis ya. Hak tulis kau. Jadi. Kalau nak yang tulis lah, yang begini. Tengok balik daripada awal tadi. Yang kata ini adalah sebahagian Tuhan yang maha baik. Jumpa tak? Mula-mula tulis tu. Jumpa tak? Awal-awal tu. Ini adalah bahagian Tuhan yang maha baik. Jumpa. Itu mula tulis jam 5.41 petang. Jumaat. Nah, yang mula masa tu. Yang mula dengan masa tu. Jam 5.41 petang Jumaat bulan Rabiul Awal. Boleh? Tu bulan Rabiul Awal. Lepas tu sudah bila tu? Dia tulis lain-lain tu, tak sama. Dia tak sama. Yang tarikh tu lain-lain. Jumpa tak kalimah satu lagi? Menepat pada setiap unsur pada keadaan. Tulis itu dulu. Jumpa tak? Kita tulis lagi tadi. Menepat pada setiap unsur pada keadaan. Jumpa tak? Hujung-hujung nak habis. Kita baru tulis tadi. Jumpa tak? Jumpa nah, situ tu. Menepat pada setiap unsur pada keadaan dan apa yang terlihat sebagai penderitaan, ianya bisa menjadi pintu bagi kebaikan yang lebih besar. Sungguh kejahatan bukan ciptaan mutlak dah. Baik. Atas tadi, menepat pada setiap unsur pada keadaan, mula di situ 5.53. Itu permulaan baru. Itu permulaan baru. Tulis itu dulu tarikh. Lepas tu sudah tadi pukul 6 10 minit. Faham tak? Mula ni petang Jumaat. Petang Jumaat mulanya 5.53. Sudah pukul 6 10 minit. Ambil situ sampai situ.
Daripada menepat situ dulu. Sekerat. Sebab kitab ni dia tulis bukan tulis kaligus. Boleh faham? Makna mula pukul 5:53 petang Jumaat, sudah pukul 6:10 minit petang Jumaat 7 Jamadil Awal. Jamadil Awal. Ni lain. Hak tadi lain. Cakap ada tarikh lain-lain. Yang tadi Rabiul Awal tu. Ia tak tulis sekaligus, tapi isi sama. Faham tak? Isi sama. Yalah, katakan hari ni rajin tulis. Tinggal 2-3 hari. Lusa tulis kemudian. Macam tu lah. Jangan tulis lama-lama, malas. Baik. Itu dia. Ibarat kepada mana petang Jumaat 7 Jamadil Awal. Itu dia. Boleh? Mana 7 hari bulan lah. Habis itu. Baik. Kemudian pergi pula. Yang tadi tu mula kata ini adalah bahagian Tuhan yang maha baik tu. Mulanya 5:41 petang Jumaat juga. Bulan Rabiul Awal. Boleh faham tak tu? Lepas tu sudah dia bila tu? Iaitu kena kepadanya maghrib. Masuk maghrib sudah. Tulis macam tu. Maghrib hari tu berapa hari bulan? Tengok tak masuk. Bagi kerja sekolah. Masuk bunyi orang azan, masuk waktu habis. Maghrib. Jumaat malam lah. Jumaat malam. Sebab hari tu solat Jumaat. Lepas solat Jumaat tu tulis sepas asar tu. Sebab 5:41. Kemudian pergi tulis sampai ke maghrib. Sudah. Ni lama juga sebab otak lemak sikit masa tu. Boleh faham apa dia tu? Itu dia. Istilah begitu tu. Boleh faham nak rupa dia tu? Tapi yang tu istilah begitu nah. Habis kat situ. Wallahu alam. Yang awal minggu nah, tulis tak awal minggu. Awal minggu. Awal minggu nah. Tadi tu hak 5:41 tu. Awal minggu. Apa makna awal minggu? Boleh. Faham tak tu? Jorok lama tu. Awal bulan dengan awal bulan tu. Jorok dekat bulan. Sebab ingat tak? Kitab yang 5 Mahat ni bulan apa kita mula? Bulan Rabiul Akhir ke Rabiul Awal? Ramadhan Awal dah. Yang 5 Mahat, Rabiul Akhir. Yang masalah yang kita kena baca. Yang mula maha baik. Tak, masalah yang kita kena baca kitab tu. Tapi tak baca kitab tu. Sebab benda tu yang berlaku iaitu bulan yang keempat Rabiul Akhir. 5 Mahat. Tapi kita tak sempat, kita dah bahas bab karma kan? Gitu tu. Bahan ubah dia tu. Kita dah bahas bab karma. Sekarang ni kita patah balik, baru bahas balik. Bulan yang pertama iaitu kena kepada apa dia? Warid. Bulan yang kedua Safar iaitu karma. Kemudian Rabiul Awal Mandaki Asukah kama dengan 3 tu. Burung lahir kucing, manusia sebesar biji sawi, kemudian peluang yang terakhir. Sebuah kasih sayang. Selepas tu Rabiul Akhir. Maha 5 Mahat tu. Selepas tu Rabiul Akhir tu. Rabiul Akhir tu ada 30 hari bulan Allah diperlihatkan.
Tu kena tanda tu, yang Allah diperlihatkan keadaan gambar tak, yang gambar di padang pasir. Yang gambar di padang pasir tu. Tulis cepat. Tulis. Semula-mula kita susun balik. Yang tak tulis, semula. Buat 6 bulan sampai Jamadi akhir. Tak masuk kau kita asasi malam ni. Susun balik sebab tak nak jadi keliru. Semula. Buat bulan 1 dulu. Warik. Bulan yang kedua, buat bulan ringkas dulu. Tak nak suruh bulan nak tulis Muharram, macam mana eja Muharram pula ni. Lambat nak buat 1 2 3 4 5 6. Bulan 1 iaitu Warik, bulan Muharram. Yang keduanya Safar, iaitu pemutus karma. 6 pemutus karma tu kita bahas. Kemudian yang ketiga Rabiul Awal, mendaki asukah serta dengan burung lahir kucing, manusia sebesar biji sawi, sebuah sayang ataupun peluang terakhir. Boleh? Burung lahir kucing, manusia sebesar biji sawi, dan sebuah sayang ataupun peluang yang terakhir. Habis itu, kemudian masuknya bulan yang keempat Rabiul Akhir, iaitu 5 Maha. Kitab nama dia kitab Maha segala-galanya, tetapi dia bahas 5 sahaja. Daripada 99 sifat, daripada 99 pergi kepada 14 turun kepada 5. Maka jadinya mananya? Maha baik, Maha memimpin, Maha memberi, Maha agung, Maha mengawasi. Tengok kenapanya disoal oleh Azazil, kenapa kena mula dengan Maha baik dulu. Tengok tu. Sebab tu dia letak Maha baik dulu. Kita tu. Kalau tu kita nak bahas mungkin malam tak sempat dah. Minggu ke depan. Kita tu. Boleh? Baik. Habis. Situ. Selepas tu 30 Rabiul Akhir Allah diperlihatkan di padang pasir. Itu dia. Baik. Kemudian bulan yang kelima Jamadi Awal. Jamadi Awal membuka pintu kiamat. Ya, membuka pintu kiamat. Membuka pintu kiamat. Tapi tadi kalau nak tanda sikit boleh ke? Apa dianya? Yang katanya diperlihatkan tarikh itu. Ingat tak? Pak kata burung lahir kucing tu. Itu 8 hari bulan. Ingat tu tanda semua tak? Selepas tu manusia sebejam biji sawi 14 hari bulan. Lepas tu sebuah kasih sayang tu 20 tarikh dia. Macam dah jumpa dah nota tu. Boleh. Kemudian masuknya bulan Jamadi Awal. Mana Maha buka pintu kiamat. Mana membinakan pintu kiamat. 2. Betul tak? 2. Menanam, dikuburkan dan menanamkan kebaikan. 2 situ. Boleh. Kemudian 29 Jamadi Awal juga. 29 Jamadi Awal Allah Ta'ala lihat hati-hati manusia ataupun hati hamba-hambanya. Siapa yang mau buat maksiat, siapa yang membuat baik, aku ukir ataupun aku pahat. Ingat tak? Yang mana? Tu ada. Nak sebut. Sebut semula. Itu bulan berapa tu? Jamadil Awal. Boleh. 9, 10, 11 iaitu bina pintu kiamat. Allah yang nak detail pula dah. Tak apa. Nak tengok mana 9, 10, 11 membina pintu kiamat. Boleh. 12 berehat. 13, 14 masuk pintu keabadian. Masuk pintu keabadian. Boleh? Kemudiannya masuk pintu kiamat 15 dengan 16. Itu dia. Boleh? Ingat masya-Allah dia. Boleh nah, habis itu. Habis. Kemudian masuk bulan yang ke
Bulan ke-6 tak? Bulan ke-6 Jamadil akhir. 29 dah sebut dah tadi. Kena sebut pula dah. 29 Allah Ta'ala diperlihatkan, Allah sedang melihatkan hamba-Nya. Sedang diperlihatkan hati hamba-hambanya ataupun isi dunia, yang mana mau buat taat ataupun yang mana mau buat baik, yang mana mau buat maksiat, maka Allah ukirkan maksiat ataupun pahatkan maksiat. Yang mana mau buat baik, Allah ukirkan ataupun pahatkan baik. Boleh? Habis itu. Nampak? Boleh nah? Habis. Kemudian masuk Jamadil akhir. Jamadil akhir Jambala. Tapi yang 29 tu tanda-tanda Jambala dah tu. Tanda-tanda Jambala dah tu. Kemudian satunya Jamadil akhir, maka makhluk Jambala, si mata-mata. Si mata-mata boleh. Kemudiannya 5 hari bulan Jamadil akhir, rupa gagak kepala berlainan. Badan gagak kepala berlainan. Itu dia, boleh. Kemudian 4 lagi masuk. Yang kita sebut tadi, ingat 4 tadi kita sebut tadi? Setelah masuknya malam 16 Jamadil akhir, orang akan rasa dengan keadaan 4 keadaan tersebut tadi. Ingat tak 4 keadaan? Rasa lemah seperti lemah dalam air. Hidupnya rasa hangat sepertinya bara api. Kemudian hidup umpama seolah Allahnya tidak ada udara dalam kehidupan. Tu ayat ringkas lah tu. Yang akhir kali paling dahsyat, hidupnya rasanya sepit bumi. Ringkasan itu. Boleh? Ni perhati tengok selepas ni. Maka orang seperti begitu kita jangan dekat. Kalau kita dekat, kita pun terbabas. Kita pun akan terlibat. Maka kita jauh. Mudah-mudahan minta pertolongan daripada Allah supaya Allah Ta'ala mendekatkan dengan kita, kita dapat lebih dekatnya kepadanya. Boleh? Wallahu a'lamu bissawab. Baik, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan daripada saya diri sendiri, silap dan salah terutama itu kekurangan daripada saya. Insya-Allah minggu depan kita akan bahas iaitu kata Azazil. Kenapa? Ada soalan tak? Ada lah. Baik. Mana? Letih semua. Mudah-mudahan kita dapat menjagakan diri kita, zahir dan batin, rohani dan jasmani kita dalam keadaan kehidupan Isra' Mi'raj kita sama-sama. Baik, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan daripada saya diri sendiri, silap dan salah tu saya minta maaf. Sekiranya tersentuh peribadi, saya mohon maaf. Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama tahakka. Rafa'na ya Allah min kulli waba wal bala wa zina wal fahsya. Wa min adwi minal insani wal jinni wa minasy syaitani wal iblis wal dajjal. Wa ma yatiru min hawa ma yanzulu minas sama ma yakhruju min rahmatika. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma sallimna wa sallim dinana sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana wa li jami'il muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'afihim. Wasilhum bil ma'i was-salji wal barad wa nafihim. Wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.